kan. Wah, sini lah. Sebelum merdeka ni ya. Sama hari ni jet ni. Jadi supaya pasal kita ada lama-lama. Betul, nanti juga. Ini dapat pada orang kita ada doa hari kita dulu. Dia ada baca doa kan. Dia masukkan bara api kemian. Kemian ini. Ini nak rengkis pengantin. Ini semua pengawal. Ini kiri ni. Hari raya saya jadi keluar orang dulu dia keluar hari raya dia buat kuih. Dia buat kuih di hari raya. Jadi kita dah pakai balang, kita pakai ni lah. Jadi orang dulu tiap rumah dia ada berbagai jenis. Siapa ada gambar ni? Macam-macam gambar. Tapi keliling ni dia okey ada lubang. Tengok tak? Kasi nak ada. Jadi tak ada lah. Berlari. Ada pun kira mahal lah harganya. Dulu dia buat kuih lah kat ni. Dulu kalau orang main ke rumah, kita pakai piring ya. Ya, piring ya. Alah ni baru kita pakai balang, kita pakai semua. Senang lah. Piring tu. Ini semua. Mata ada orang nampak tu. Dan ni gambar asal penubuhan dulu lah. Ramai nak? Dulu nak buat. Kalau kita tengok ni gambar Union Jack ni ada lagi. Dia kata kebanyakan daripada Perdana Menteri yang hadir bicara kita semua ada kat sini lah. Ni dah isteri kita. Usul Rashid lah. Persatuan bola sepak dulu dah. Dia dulu. Bukan bola sepak, sepak takraw. Dia akan Johari dulu bangga. Setiap usaha yang pertama bola takraw. Zaman untuk kerja hari ya. Ya. Oh, sajalah. Kita tak libat politik, kita tak libat politik. Kita serahkan. Semua ahli persatuan kita ni masuk jadi ahli UMNO. Jadi kita tak bergerak sebagai politik. Yang Tuan Persatuan Melayu Pulau Pinang saja yang kekal sampai hari ini. Dan lain semua banyak dah. Sampai UMNO semua dia tak bergerak sebagai Persatuan Melayu lah. Kita yang terus bergerak. Dan ni Perlis ada lah Persatuan Melayu. Pemanis. Pemanis ya. Pemanis ada lah. Dan ni Kedah Walamai itu debat yang Kenanga. Dia banyak ni Tengku Azali yang hadir. Dan ini kita ada tuition, kita bagi tuition dengan USM dan kita sebagai Persatuan Melayu ni kita buat tuition untuk budak-budak yang kurang mampu lah. Kita biayai semua. Kita biayai duit tuition mereka tu. Tiap-tiap seorang kita bayar RM100 sebulan. Kalau dia tadi kita ada 100 orang yang duduk hadir. Tiap-tiap bulan kita keluarkan dekat RM10,000. Tenaga pengajar dia? Daripada USM. Tempat tu USM. Kita bawa dia pergi ke tempat USM untuk bagi semangat mereka supaya mereka tengok di USM mereka pijak di situ supaya mereka ada semangat lah untuk belajar. Dah belajar betul sikit lah. Dan ni dituliskan atas kulit ni. Atas kulit dia tulis. Dia tulis ni dengan darah orang. Ya. Dia ambil darah tu, masukkan dalam ni. Dia pakai pen tu, dia tulis atas ni lah. Nama yang orang derma darah tu ada kat situ. Dia tulis tu jadi dia sebagai bantahan lah. Dan ni kita simpan. Ini bawah simpanan dan cerita dia. Sebab kita negara ni, dia bagi kita simpan kat sini. Ini masa dulu juga. Menang Malaysia dulu lah. Banyak belajar. Oh, seronok. Tak mahal lagi kulitnya. Kulit. Dia original lah ni. Dan Jawi lah ni semua. Dulu ada tak rata Jawi. Dulu ada tak rata Jawi lah. Dia tak rata Jawi ni dia print balik lah. Dia mesti tu 140.
Ada orang simpan lah. Saya simpan. 40 dah 70 kan. Dah 70 tahun lah, 76 tahun. So ini kulit apa ni? Ya? Ini kulit apa? Kulit tak salah kan kulit kambing ke kulit lembu saya tak tahu lah. Saya nampak tu kulit kambing lah. Ini bawah simpanan saya ya. Melayu, simpanan Melayu ni. Tapi nanti tanah orang Melayu pun dah habis, dia patut ganti balik. Saya ikut kalau apa ada bawah wasiat. Orang tanah patut diganti balik. Tadi dia ambil tanah orang Melayu, tanah simpanan orang Melayu balik, dia tak ganti. Nanti kita satu orang Melayu untuk pikai lah bila pejabat tak ganti balik. Tanah-tanah yang dia buat sekolah, dia buat apa yang lain tu patut dia ganti balik. Yang mula yang mula Yang mula tu 27 orang. Kita punya presiden ni yang pertama pun dah jadi doktor perubatan. Menggolokkan Pulau Dah ada. Sehingga ada Pulau Kita sini kita satu bawi di Pulau Pinang ni semuanya ada pertubuhan. Tak macam negeri lain tau. Ya. Setiap etnik ni dia ada pertubuhan, dia ada dia punya aktiviti sendiri, dia ada bangunan dia sendiri. Berarti tu kumpul macam ni ya. Betul-betul. Okey. Kan sini dah jadi tonggak. Tonggak kumpul kita kita jadi satu majlis. Perempuan tak ada lah orang kata gaduh apa? Ubah komiti dia mana ya. Itu Semua ni. saya nak tanya kau ada mana. Wayan ada ni kita ada 16 pertubuhan bergabung dengan itu. Kaum ni lah 16 kaum dia pilih 16 kaum. Ya, Pakistan dah, Gujarat dah, Wayan, Siam, Burma, semua kaum ada di sini. Ya. Ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang Persatuan Melayu Pulau Pinang, yang berusaha yang berhormat Datuk Abdul Rashid bin Ismail, Naib Presiden Pemenang, yang berusaha Puan Hajah Azizah bin Madaud binti Madaud, Naib Pengerusi Pemenang, yang berusaha Tuan Haji Tajuddin Syahari, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Padang Rengas Perak Darul Ridwan, ahli jawatan kuasa pemenang, guru-guru dan seterusnya, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah majlis mengalu-alukan kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Tuan Haji Tajuddin Syahari dari Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail dan bangunan pemenang pada pagi yang berbahagia ini. Untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif selaku Presiden Pemenang untuk menyampaikan ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulakan majlis kita dengan sebahkan lagu pemenang. Mari kita bersama-sama berdiri untuk menghayati lagu tersebut. Silakan.
Saya dengan segala hormat dan tangzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden pemenang, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang bahagia, Tuan Haji Tajuddin bin Haji Syahari, Pengetua Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Padang Rengas, Perak, Turut hadir Encik Muhammad Ibrahim bin Nah Sahib, Guru Penolong Kanan, Habib wal Murid, juga Puan Maizatul Akmal binti Alias, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, rombongan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Padang Rengas, murid-murid yang dikasihi, ada yang bahagia Datuk Rashid Ismail selaku Naib Presiden Persatuan Melayu Blok Pinang, Puan Hajiah Azizah binti Muhammad Daud, juga Naib Presiden Persatuan Melayu Blok Pinang pemenang yang bahagia Datuk Syekh Muhammad bin Qadir selaku Setiausaha, barisan ahli jawatan kuasa, pegawai dan ketangan pemenang, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pada tengah hari yang mulia ini menyampaikan syukuran kita kepada Allah SWT dengan izin kurnia hidayah dan inayahnya yang terdapat. Persatuan Melayu Pulau Pinang menyambut kedatangan pegawai, guru-guru, termasuk juga murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Padang Rengas, Perak, kebangunan pemenang ini. Dan kita berharap dengan adanya lawatan ini dapat kita eratkan hubungan di antara dua pihak, iaitu pemenang dan Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail, supaya dapat kita eratkan hubungan ini, bukan takat buat lawatan hari ini, mungkin pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Saya menyampaikan salam dan selawat ke atas Imam besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga baginda, para sahabat baginda dan para tabi'in dan syuhada. Alhamdulillah. Ingin saya menyatakan bahawa Persatuan Melayu Pulau Pinang yang diasaskan pada tahun 1927, tepatnya 27 hari bulan Mac, dan baru-baru ini kita merayakan ulang tahun yang ke-89 tahun. Ianya merupakan sebuah persatuan Melayu yang tertua di Pulau Pinang ini, dan boleh dikatakan satu-satunya persatuan yang mengasaskan penubuhan UMNO pada tahun 46 yang masih bergerak aktif sebagai sebuah organisasi kebajikan masyarakat. Sejarah telah pun tercatat, iaitu
pada bulan Mac tahun 1946-41 pertubuhan telah berkumpul di bawah pimpinan Almarhum Dato' On bin Yau, di mana dalam kongres itulah dapat kita bubuhkan sebuah persatuan yang menjadi wadah kepada orang Melayu, iaitu pekembar yang sekarang ini dinamakan UMNO. UMNO yang ada sekarang ini dulunya pekembar. Jadi murid-murid kena ingat, ini adalah sejarah. Dan salah satu daripada 41 pertubuhan itu ialah Persatuan Melayu Pulau Pinang. Pemimpin Melayu Pulau Pinang ketika itu setelah UMNO diwujudkan di tiap-tiap negeri, cawangan dan sebagainya, persatuan ini tak dibubarkan. Dia bertindak sebagai badan masyarakat. Sebab itu kita hidup sampai sekarang. Semua kita semua boleh dikatakan jadi ahli UMNO, tapi UMNO berpolitik, kita bermasyarakat. Sebab itu kita dan banyak daripada persatuan, dan mungkin tak ada persatuan yang hidup yang atas asaskan UMNO pada tahun 46. Ini sejarah. Jadi dengan adanya persatuan ini, ia telah menjadikan suatu badan yang bergerak cergas untuk bertindak bagi kepentingan Melayu Pulau Pinang, khususnya dalam berbagai-bagai bidang kemasyarakatan, tidak terlibat politik. Politik tetapi di arena politik. Di sini kita bermasyarakat. Ya, sumur pun wujudnya Persatuan Melayu ini berteraskan perjuangan bangsa Melayu, kepentingan Melayu, tapi kita tidak leka dari segi untuk mengadakan muafakatan dengan kaum-kaum lain. Dan melalui usaha Persatuan Melayu ini juga kita telah kukuhkan 13 tahun yang lalu, selama tahun 13, satu majlis yang dinamakan Majlis Muafakatan, Majlis Muhibah Negeri Pulau Pinang, Majlis Perundingan Muhibah Negeri Pulau Pinang, yang dianggotai oleh 16 badan etnik kaum, termasuklah orang India, Gujarat, Siam, Burma, Cina, Hindu dan sebagainya, di bawah satu majlis yang dipimpin oleh Persatuan Melayu Pulau Pinang, bagi bergerak untuk mengadakan aktiviti muhibah dan perpaduan, latihan perpaduan, bola sepak perpaduan, ceramah perpaduan dan sebagainya. Dan inilah peranan yang dimainkan oleh Persatuan Melayu sebagai suatu badan kemasyarakatan Melayu yang mementingkan yang asasnya untuk kepentingan Melayu dan tidak lupa untuk berbaik-baik dengan kaum-kaum yang lain. Dan kita hidup dalam satu masyarakat majmuk, keamanan, perpaduan, muhibah hendaklah kita amalkan sebagai suatu rukun untuk keamanan dalam negara kita. Dan dalam kesempatan ini juga untuk menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih. Saya ingat rombongan tadi dah melawat galeri kita, itu merupakan suatu yang boleh dikatakan suatu galeri yang mempamerkan sejarah awal orang Melayu. Dan kita menerusi badan ini juga, kita menubuhkan berbagai-bagai badan yang lain seperti Gabungan Kebudayaan dan Kesenian Melayu Pulau Pinang, Kelab Peminat Piramli, juga Seniman Agung. Kita ini semua diwujudkan melalui Persatuan Melayu Pulau Pinang supaya dapat kita hidupkan berbagai-bagai acara kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, termasuk sokan, untuk merapatkan perhubungan kita antara Melayu sama Melayu dan di antara Melayu dengan bukan Melayu. Dan itulah peranan yang dimainkan pemenang, dan kita berharap apa yang kita usaha ketika ini akan mendapat manfaat dan akan menunjukkan suatu prestasi yang akan mencerminkan keterbukaan masyarakat Melayu kita terhadap
masyarakat majmuk ini kita. Kita juga mempunyai sebuah bangunan di Jalan Mekrisa. Dan setelah kita memilihkan tu, kita beli bangunan ini, kita dirikan, kita ubah sesuaikan, ianya merupakan suatu bangunan milik kita sendiri di tengah-tengah bandaraya. Walaupun ianya diurus oleh pemenang, tapi ia merupakan bangunan Melayu. Badan Kemasyarakatan Melayu menggunakan tempat kita ini, dan dengan izin juga kita telah dapat kelulusan jalan di hadapan ini dinamakan Jalan Pemenang. Ini juga suatu sejarah yang kedua. Dengan adanya usaha-usaha ini, sungguh pun bilangan kita boleh dikatakan dalam bandar ini kecil, tapi dengan adanya peranan yang dimainkan oleh persatuan kita ini menampakkan bahawa orang Melayu tidak ketinggalan dalam bandaraya. Jadi itulah ringkasan yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutama kanak. Dan kita berharap dengan adanya lawatan ini, dia akan memberi peluang terbuka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khasnya anak-anak kita, dalam menimba ilmu, supaya dengan adanya usaha-usaha yang dijalankan ini dapat kita mengiratkan hubungan baik di antara kedua-dua pihak. Dan saya mintalah kalau boleh saya cakap bisik dengan pengetua tadi, kalau diizinkan Datuk Sri Nazri melawat sekolah ini, kan salah kita. Saya sahabat baik saya tu, Menteri Pelancongan. Baru ni pun saya berhubung dengan dia ni, nak minta kata pertukaran, tarikh Hari Istimewa Negara telah ditetapkan oleh masa Datuk Seri Rais dulu 29 Mei. Itu hari berpulangnya Allah Taala Tasri Piramli. Ikhlak punya Piramli Persatuan Melayu Pulau Pinang Cadang. Kita adakan hari Istimewa itu pada hari lahir Tasri Piramli, iaitu 22 bulan Mac. Saya dah tulis soalan, nampak sambutan daripada Datuk Seri Nazri, pihak-pihak kementerian, sambutan itu baik, dan kita harap tetap umat yang baru akan diistirahatkan. Kalau tersempah, tolong kira salah daripada pemenang dan juga daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Dan saya harap ada lawatan ini, tuan-tuan dan puan akan pulang balik dengan selamat. Dan mungkin anak-anak kita akan membuat suatu karangan dalam lawatan ke Pulau Pinang ini, sebab ia akan menjadikan suatu kenangan manis untuk kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif di atas ucapan beliau tadi. Para hadirin sekalian, untuk cara pada hari ini kita teruskan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Tajuddin Syahri, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail Padang Rengas, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Petang tadi tu. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Yusof Latif, Presiden Pemenang. Yang berbahagia Datuk Abdul Rashid Ismail, Naib Presiden Pemenang. Yang bersedia Puan Haji Azizah Haji Muhammad Daud, Naib Presiden Pemenang. Yang berbahagia Datuk Haji Sheikh Muhammad
siuser pemenang, ahli jawatan kuasa dan tenaga penggerak pemenang, Cikgu Muhammad Ibrahim Bengah Syahid selaku PK Haiwan Murid Sekolah Kebangsaan Dr. Ismail, Puan Majid Pak Umar binti Alias PK Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan Dr. Ismail, tuan-tuan, puan-puan serta guru-guru dan murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana daripada rahmatnya dapat juga kita mengadakan satu majlis yang bagi saya amat bermakna, khasnya bagi kami lah, daripada warga Sekolah Kebangsaan Dr. Ismail. Kerana permohonan kami daripada guru saya sebenarnya yang memohon untuk hadir ke tempat ini telah diterima, dan saya pun terkejut jugalah majlis yang sebenarnya rupa mana dirancang sebegitu ni lah, begitu baik sekali ya. Jadi kepada Tuan Presiden Tan Sri Datuk Seri, saya ucapkan terima kasih mewakili warga Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail. Jadi saya ingin perkenalkanlah daripada pihak saya mewakili seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail. Saya selaku guru besar di Sekolah Kebangsaan Dr. Ismail. Bersama ini dengan beberapa orang guru daripada unit pendidikan khas. Unit pendidikan khas ada sebahagian daripada unit yang berada di sekolah, di mana murid-murid kita adalah terdiri daripada murid berkeperluan khas, bermakna mereka perlu banyak bimbingan, dan guru yang ada di guru yang benar-benar terlatih pendidikan khas. Jadi kebawa mereka, saya ucapkan terima kasih kepada guru pendidikan khas saya ni, kerana mereka ni tak jemur-jemur merancang membawa murid-murid walaupun pendidikan khas, tahun sudah kan bawa pergi Melaka, tak betul-betul pergi Langkawi, merata lah. Jadi supaya tujuannya beri pendedahan kepada mereka, kerana mereka ni kalau kita tak bawa mereka, saya rasa mereka ni mungkin akan tersisih. Jadi kita alhamdulillah lah, saya bila berada dengan kumpulan pendidikan khas yang guru-gurunya, apa saja mereka rancang, maklum pada saya, okey, pada saya no problem, tak ada masalah. Saya sentiasa memberi sokongan walaupun orang ni ada sekolah, tapi memikirkan sokongan sebagai ketua, saya kena sokong mereka, saya kena datang juga, saya memberi sokongan kepada program ini. Jadi itu tentang sekolah saya lah. Sekolah saya terletak di Parlimen Padang, sebagaimana yang bagi Tan Sri Datuk Seri cakap tadi. Ahli Parlimen tempat saya ialah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azri bin Tan Sri Aziz. Jadi selalulah beliau selalu turun padang di tempat kami, sentiasa membantu sekolah-sekolah dan masyarakat setempat. Jadi saya ingin menarik perhatian tentang NGO ni lah. NGO ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang terlibat dengan NGO, saya tabik tuan-tuan dan puan-puan. Saya betul-betul saya respect dengan orang yang terlibat dengan NGO, khasnya pemenang ni, kerana saya ikutkan 1927. Ada satu jangka masa yang sangat lama untuk menghidupkan tu. Menubuhnya tak ada masalah, saya rasa. Nak menghidupkan tu adalah satu perkara yang amat berat. Sana saya pun terlibat dengan ada satu NGO, iaitu di tempat saya ada satu namanya Badan Kebajikan Guru Wilayah Padang Rengas. Saya pernah jadi penerosi usaha di badan itu, sekarang dah hampir 55 tahun, 55 tahun perubahannya. Masih kekal bergerak aktif membantu pelajar-pelajar di sekitar kawasan atau Parlimen kawasan tempat saya. Jadi
Macam tu kan tadi, bila saya terlibat dengan NGO ni, saya kata tadi menubuh hanya satu budak, tapi nak hidupkan ya, nak membantu masyarakat tempat memerlukan pengorbanan ya, bukan pengorbanan di segi masa, tenaga dan wang ringgit. Jadi saya ucapkan tahniah yang amat sangat kepada semua tenaga penggerak khas di bawah kepimpinan Tan Sri Datuk Seri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi berhubung dengan NGO ni tadi yang pemenang Persatuan Melayu Pulau Pinang, tadi saya ucapkan tahniah ya kerana dapat melaksanakan program-program sebagaimana saya tengok di atas tadi ya. Kita ada bukti yang saya tulis, yang bahan-bahan daripada apa yang telah dilaksanakan selama 89 tahun ya. Saya ucapkan tahniah dan sekali lagi saya merakamkan penghargaan, terima kasih kerana sudi menerima kami hadir ke sini dan diberi ada pertemuan ya, dan dilayang begitu baik sekali. Dan segala kekurangan saya mohon juga minta maaf daripada saya selaku usaha, selaku profesional. Jadi moga bagaimana kata dia panggil Tan Sri Datuk Seri, hubungan kita akan terus berkekalan insya-Allah. Jadi saya selaku usaha profesional mendoakan agar persatuan NGO ini akan terus tegar, akan terus aktif ya. Jadi saya itu saja. Saya wakili warga Sekolah Perusahaan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ucapan yang berbahagia Tuan Haji Tajudin Shah Ali, Guru Besar SK Lembaga Ismail Padang Rengas Perak Darul Ridwan. Tuan-tuan dan puan-puan, acara seterusnya ialah persembahan video klip, dua buah video klip. Yang pertama ialah video klip mengenai ukiran perwakilan negara, dan yang keduanya ialah sejarah pemenang itu sendiri. Mari kita sama-sama melihat persembahan video klip tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan kesyukuran kepada Allah SWT bahawa sempena sambutan ulang tahun yang ke-86 Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemenang dan sempena sambutan ulang tahun yang ke-56 Kemerdekaan Negara Malaysia, Pemenang telah berjaya menerbitkan rakaman DVD yang bertajuk Wira Terbilang Negara yang telah berjasa kepada negara semenjak dari Malayan Union sehingga tercapainya kemerdekaan negara dan seterusnya pembangunan negara Malaysia yang tercinta sehingga masa kini. Serta liriknya adalah nukilan bersama oleh Puan Serina dan saya sendiri. Adalah menjadi harapan saya dan Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemenang. Semoga rakaman DVD ini akan menjadi inspirasi kepada generasi muda kita akan datang untuk terus berkhidmat sebagai penyambung warisan negara ke arah kejayaan masa depan negara kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalam. On Jaafar, kau adalah wira bangsa. Kau adalah pencetus kebangkitan bangsa Melayu.
Kau adalah tokoh pengaman dan penyelamat. Kau adalah wira bangsa. Kau telah merobohkan tembok pemisahan di kalangan bangsa Melayu dengan membina ikatan dan perpaduan yang bersatu padu. Masalah awal wajib. Tahan apa dah.